Hai semua, dalam video kali ini aku berada di Putrajaya untuk event Himpunan Mega Basikal Lipat 2025. So last aku join masa tahun 2022. Masa tu dia buat dekat KL, dia guna route Car Free Day. So tahun ni ini yang kedua lah. So setiap tahun tu aku terlepas pula. So ini tahun kedua aku masuk. Dan antara event yang aku rasa memang besar, memang hari raya untuk geng-geng qualified. So suara aku baru baik daripada demam. Ada batu-batu sikit. Alright, jom saksikan video ini. Okay guys, so untuk folding bike yang aku guna adalah Go Max Space. Dia ada banyak version. So untuk version ni adalah dia punya crankside 54 tis, belakang 11 speed, menggunakan grup RD dan juga shifter micro shift. Walaupun dia tak berapa popular, tapi aku suka micro shift ni sebab dia punya pertukaran gear tu memang dia snap up, dia macam ketak-ketak macam sedap lah dia punya pertukaran gear tu. Disc brake daripada Tektro Taiwan, so memang kuat untuk cengkaman. Bag daripada Wildman, ni dah lama aku guna, memang tough. Okay, untuk kamera vlog kita guna Insta360 One RS. Lampu ni agak besar sikit tapi tahan lama, bateri tahan lama. Magishine Hori 900. Okay, so ada dua mountain dia mountain dekat atas satu, korang boleh letak cycling comp, ataupun korang nak terbalikkan mount lampu ni dekat bawahan. Lepas tu pun boleh. So dia ada dua sistem mounting, ataupun korang nak letak satu lagi lampu kat atas ni pun boleh. Untuk lampu belakang aku guna Magishine juga, Simi 50 magnet. So yang ni dia boleh tukar color, warna merah dan juga warna putih. So ni pun bateri tahan lama juga, dan dia attach ni magnetic. So dia ada clamp untuk seat post ataupun dekat belakang saddle ni. Okay, so semua barang-barang yang aku ada ni aku akan letak link dekat bawah video description. Okey semua, selamat bergaya, berhati-hati. Hari ini public holiday lah. Tujuan Jaya dah. Menuju ke rumah Perdana Menteri dan juga Masjid Putra. Rasanya rap 20 km je, santai. Samurai pun ada guys, samurai. Lororo Kinshin. Aiza. Dah 5 km, kita masih berada di bulatan Putrajaya. Setakat ni kawalan trafik okey. Dan suasana memang meriah, santai je. Average speed pun dalam 16 km saja.
no, sampai. Tahu sampai dah. km, average speed 20 km per jam. Santai je. Tapi dah banyak yang berpecah lah. Ada yang kat depan, ada yang kat tengah, ada yang kat belakang. Suasana best, masih best. Cuaca tak panas sangat, okey. Suasana memang macam hari raya untuk geng-geng foil bike. So kita berhenti sekejap tepi jalan ni sebab grup dah berpecah. So kita nak regroup balik ke jalan ni. Sekarang dah 17 km kejar grup depan. Ni lori air kita baru sampai. Lori air kita di belakang. Lepas ni kita ada persembahan tarian bele ya. Bele. Banyak buat Rosli Zanawi berjaya menghabiskan kayuhan sejauh sampai roundabout masjid patah balik. Medal cantik guys. Berat pun berat. Layout pun cantik, color biru. Hari ni saya. Siapa ada kena kaki? Alright. Ya, nyanyi. Kalau tak jumpa ni bagi tahu lagi ya. Logo Bikes. So dia orang ada bawa basikal Brompton for sale 22,000. 11,000 raw liquid. Dan kita ada Brompton Chapter 3 16,000 nego. Smart Chapter 3. Kodaling pedal Troopers pun ada promo. Buka kuasa mereka bantu kita juga. Yang ini akan dapat tombol. Diorang akan bagi satu set seorang lah. Okey. Alright. Terima kasih. Sampai tadi kita berpotong lama sekarang. Aku tengok Don dari Pakis ni. Dia tak gerak-gerak eh? Ha? Dia gerak-gerak ke tak? Tak ada. Gerak je. Dia penat je pasti percaya. Hei. Baik. Ya. Ayo dari Singapura ke? Oh tak, Baiklah. ni minggu tak lah, sibuk kerja kan. So saya drive. Drive lah, semua drive lah. Ini semua, ada yang lepas. Ini trip pas. Allah Saya hari Jumaat lagi lah. Hari semalam pula. Oh, awal sikit lah. Awal sikit. Dia sampai. Duduk sini ke apa? Duduk set? Duduk dekat Jenny Hotel. Alright. Dennis, Jani semakin salam. Terima kasih. Di game tempat. Nilai. Oh nilai. Okey. Datang macam mana kayu ke? Tak ada, begitu juga lah. Baru tahu kayu kan? Tak ada. Okey. Terima kasih tau. All the best, 1,500. 1,500. Manager ada buat bulan depan 12 Oktober sampai 18 Oktober. Okey. All the best, Mus. Terima kasih. Lagi. Jumpa lagi. Siap bang Semua okey
Alhamdulillah. Bukan tadi kat Botani ke? Bukan tadi kat Botani. Tak, ini ketua lari, training lari. Saya lagi betul datang sini. Tapi tak join tadi. Tadi pusing sini tak ada lah. Tak join tadi lah. Join sikit lah sampai Tengah jalan. Okay. Minggu depan ada marathon. Yalah masuk juga. Sama lah, saya masuk half je. Ni masuk ni lah. Kira training lah bawa dia. Tak bong nanti. Tapi setiap minggu selalu je update lari. Minggu tu pasaran. Bang. Tempat event kat situ. Nampaknya semua orang tersadai. Oh ni lah tadi aku jumpa Falling Bike. Dia nama apa ni? Dia nama Magna. Okay, dia tandem. Maksudnya boleh naik 2 orang. Selalu tandem bike ni tak boleh lipat. Ni boleh lipat ni. Nice juga ni. Dah aku tanya dia bukan beli online. Dia bukan beli kedai, dia beli online. Kayut 1000 perkataan barai. Hidup lagi ke-8. Lipatis daripada 1.0. Alright. Tahniah Brono.